dari Negeri Sembilan, majoritinya adalah daripada Negeri Sembilan, jauh datang, melintasi 4 negeri, Okey, melintasi Selangor, kemudian Perak, kemudian Penang, kemudian Kedah lah, ada 4 negeri, 3 negeri lah lintas. So terima kasih banyak-banyak. Kita kat sini sambut dengan sepenuh hati lah. Dengan sepenuh hati, insya-Allah kita akan meneruskan program kita pada hari ini, iaitu majlis pertunangan. Pertunangan antara namanya adalah yang sebelah perempuan, sebelah saya lah. Saya ni merupakan wakil sebelah perempuan, merupakan pakcik lah. Kat sini orang panggil Pak Penakang Pak Penakang, saya pun baru pandai sebut pasal baru je kahwin dekat orang sini. So dekat sebelah anak penakang saya ni namanya adalah Nur Syifa binti Muhammad Rizwan. Inilah Muhammad Rizwan ni dari ipar saya lah. Kemudian yang sebelah lelakinya saya difahamkan namanya adalah Aidil bin Adi Sufian Chan. Saya rasa keturunan Cina ke? Sebab ada Chan kat belakang, nampak ada Chan. Okey, tapi Aidil bukan Aidil Chan. Dia Aidil tak ada Chan lah. Mana ayah adalah Adi Sufian Chan. Okey, dan kemudian pengantin ayah dan mak pada pengantin kita adalah Cik Muhammad Rizwan ni, Abdullah, merupakan seorang pekerja IT di UUM Sintok. Dah lama dah, 35 tahun dah. Dah lama dah. 30 tahun. 30 tahun. Kemudian isterinya adalah Seri Banun. Nama dia Seri Banun ni, saya rasa dia orang Aceh lah kot. Nama dia Seri Banun kan, pelik sikit kan. Orang Aceh. Keturunan Aceh. Keturunan Aceh binti Abdul Malik. Saya tak pasti dia mungkin dah siap. Okey, dan sebelah perempuan saya difahamkan mak dia adalah Ida Surita binti Hussein. Okey, mak dia. Kemudian ayah tadilah, ayah adalah Adi Sufian Syam bin Abdullah. Okey, untuk memulakan majlis pada hari ini, saya kalau boleh nak menjemput, boleh minta maaf sebelah nama sebelah lelaki. Baik. Nama apa abang dia? Saya Ghazali, Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali ya. Okey, Muhammad Ghazali merupakan pakcik kan? Ya, pakcik pada apa ni? Kepada Aidil lah. Ya, betul. Bin apa Cik Ghazali? Yaakob, YAACOB. Yaakob Okey. Okey, saya merupakan wakil sebelah perempuan. Baik. Dan Cik Ghazali kita, Cik Muhammad Ghazali bin Yaakob lah wakil sebelah lelaki lah. Ya, okey, saya terima kasih banyak-banyak. Mungkin saya nak menjemput, kalau Cik Ghazali boleh baca doa ke, kalau tak boleh saya baca doa. Silakan. Saya baca doa. Okey, kita baca doa pembukaan dulu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa shifaa'un li hadzal marid. Nur Syifa binti Muhammad Rizwan, Aidil bin Adi Sufian Chan, Muhammad Rizwan bin Abdullah, Seri Banun binti Abdul Malik, Ida Surita binti Hussein, Adi Sufian Chan bin Abdullah, dan juga Cik Muhammad Ghazali bin Yaakob. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunashfi mardana wa sahih ajsadana bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Okey, untuk majlis pada hari ini, saya adalah wakil sebelah perempuan. So saya nak minta sedikitlah wakil sebelah lelaki, iaitu Cik Muhammad Ghazali kita mengumumkan apa hajat kedatangan ke negeri Kedah Darul Aman Yan. Pendek je YAN, Yan Kedah Darul Aman. Minta apa tujuan datang ke negeri Kedah Darul Aman. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak tuan rumah dan wakil kepada keluarga yang memberikan penerangan panjang lebar dan juga berdoa sekali untuk kami semua. Terima kasih juga kami ucapkan kerana menerima kami rombongan bawa hajat pertunangan antara Aidil dan Syifa yang telah dijelaskan awal tadi. Jadi tujuan besarnya itulah untuk menyambungkan ikatan antara Aidil dan Syifa. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi maknanya semuanya saya difahamkan telah dibincangkan sebelum ini dua pihak. Cuma kita di sini nak mengesahkan. Jadi itu tujuan asasnya. Kemudian dalam masa yang sama telah disetujui, yang saya maklumkan, telah difahamkan, maknanya kita boleh start membincangkan tentang hantarannya bila tarikhnya dan juga maknanya semua detail-detail itu Jadi daripada pihak kami untuk majlis ni kami membawa 3 dulang hantaran untuk bertunangan dan juga 2 bentuk cincin, 1 cincin tanda dan 1 cincin pertunangan, 1 cincin merisik, 1 cincin bertunang lah. Betul. Okey. Dan juga hantaran-hantaran yang lain lah 2 lagi. Jadi ini untuk hantaran majlis pertunangan. Dan untuk kahwinannya nanti majlis itu akan ada 5 hantaran daripada pihak lelaki dan 5 hantaran berbalas 7. Begitu. Kemudian mana kita boleh teruskan sampai okey. Boleh. Jadi dari segi duit duit hantaran dengan mas kahwin. Okey. Jadi mana kat situ duit hantarannya telah tersetujui dalam RM10,000. Betul ke abang? Okey. Setuju ya? Setuju. Kemudian Abang setuju? Okey. Alhamdulillah.
Kemudian mas kahwinnya adalah RM3,000 RM10. RM10. RM10 lah. Ya. RM3,000 kat mana saya tulis pun tak ingat dah. Muka depan. Tak apa, RM3,010 lah. Ya, RM3,000 RM10. Yang ni campur 10, okey. Tambah 10, okey. Okey, RM10. Okey. Jadi alhamdulillah mana kita setuju bab hantaran dan juga mas kahwin ya. Okay. Kemudian untuk tarikh tu, tempoh pertunangan tu yang yang telah dipersetujui itu sebelum ni, maknanya dalam tempoh 5 bulan. 5 bulan, okey. 5 bulan. Dan dah dicadangkan kepada mana dah diberitahu, dimaklumkan kepada saya tarikh ni tu pun dah ada, iaitu 30 bulan 10 untuk majlis pernikahannya gitu. Itu majlis akad nikah. Akad nikah. Macam mana dengan majlis kahwin dia? Sama ke macam mana? Belum mana dia kat luar ada tahu kat dalam abang dia tak bincang lagi. Belum bincang lah. Tapi tarikh akad nikah adalah 30 hari bulan 10 ha. Ya, Okey, 5 bulan lagi lah. Faham? Ya. Jadinya mana daripada pihak kami setakat itulah yang kita nak sampaikan. Okey. Supaya kita boleh sama-sama kata apa, Betul. pegang dia sebagai ikatan lah ya. Okey. Ada lagi? Habis dah. Okey, untuk saya sebagai wakil kepada bapa yang pengantin perempuan ni, Abang Rizwan saya. Okey, saya dapat info tadi daripada Cik Razali Yaakob kita. So daripada hantaran tadi adalah RM10,000. Kemudian mas kahwin tadi adalah RM3,010. Campur dengan gelang tangan. Saya dapat betul ke? Betul lah. Ada satu gelang tangan bang. Okey, lepas tu majlis akad nikah adalah pada 30 bulan 10. Majlis kahwin belum tahu lagi, akan discuss kemudian lah nanti. Okey, kemudian tempoh pertunangan ni adalah 5 bulan. Okey, lepas tu untuk majlis kahwin nanti kita akan ada daripada pihak lelaki ada dulang 5 dulang. Kita balas balik adalah 7 dulang bang. Abang setuju dengan itu semua? Okey. So saya rasa saya dah dapat persetujuan daripada pihak perempuan dah. Pengantin perempuan semua. So untuk majlis seterusnya mana mak dia tak ada tak sampai lagi. Okey, tak apa. Ada. Okey. Saya tak kenalkan mak dia lagi lah sebab saya tak nampak mak dia ada kat sebelah mana. Okey. Saya pintu. Okey, tak apa. Okey, untuk yang seterusnya adalah saya menjemput mak. Dah ada mak lah. Okey. Okey, seterusnya saya menjemput mak lah sebelum saya nak tutup sebab saya dah dapat pengesahan tadi, bapa pengantin perempuan pun setuju, bapa saya setuju. So saya rasa dah terlerai lah semua sultan kita ada ni dah semua terlerai, dan kita insya-Allah kita akan sebelum upacara menyarung cincin kejap lagi. Cincin belah rotan tadi satu dengan cincin belian aja, saya lupa. Belian Boleh saya tengok dulu sikit cincin tu. Ini cincin ada cincin belah rotan dan juga cincin belian yang dibawa oleh pengantin lelaki dari Negeri Sembilan okey. Oh, mana hantaran kita? Oh, minta maaf. Mana sebelah kita? Oh, minta maaf, kita orang terlupa yang hantaran sebelah kita. Mana? Okey, 3 ada 3 yang saya dapat faham semalam, ada 3 juga hantaran sebelah ni Okey, ni 1, ini 2, 1 dulang lagi 3. So 3 dulang ini adalah saya pun tak ingat dalam dulang ni. Satu yang sebelah sana cincin belah rotan campur cincin belian. Kemudian ada handbag, ni handbag. Itu handbag. Kemudian ada blind box. Satu blind box Okey, sebelah perempuan pula adalah gold bar. Oh, ada gold bar Mana satu Oh, ni gold bar. Ini kaya ni. Ada gold bar Dalam ni dalam ni. Oh, ni gold bar. Okey, nampak sikit, tunjuk sikit. Gold bar. Okey, nampak ada gold bar ni. Okey. Lepas tu ada perfume Yang ni perfume Mercedes perfume Mercedes. Abang Yashid dia nak masuk. Masuk. Apa? Siapa ni? Ni bapak Oh, Tok Wan. Masuk. 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 Ni bapak mentua. Bapak mentua. Ya. Bapak ni lah. Bapak boleh masuk. Okey, kemudian terakhir sekali ada blind box juga satu Okey, lepas tu saya nak tengok cincin tadi boleh ke? Okey, nak tengok cincin. Ini cincin belah rotan Dia kosong macam ni, cincin belah rotan abang. Ya. Cuba abang tengok. Nah, okey. Abang pernah pegang tu. Tengok dulu. Okay. Abang ni mudah sangat dia jenis ikut je mak dia. Kursi ada. Okey dah, ini cincin belah rotan Kemudian ada cincin satu lagi, cincin belian ni. Ni cincin belian apa? Tengok lagi kat mana. Waalaikumsalam. Masuk ya. Masuk dah ya. Duduk. Mai. Boleh duduk bawah tak boleh ada duduk atas. Ayah duduk atas. Boleh. Okey lah, puas hati lah abang. Ya. Okey.
Okey, boleh tak sana balik Atas sana balik. Allahu akbar. Okey, dah majlis baru nak habis aja. Baru nak habis dah. Tinggal nak doa dah. Sebab dah tadi dah bertukar-tukar dulang dah. Okey, sebelum kita orang dah berpuas hati lah Cik Razali Dia tengok ada cincin, ada apa blind box semua tu, ada handbag. Okey, anda betul samalah apa yang dibincangkan sebelum ni, samalah. Boleh tengok korban kalau nak tengok. Nak tengok korban. Tapi tak boleh bawa balik tengok je dulu Okey. Tengok saja dah tengok Okey. Sebelum majlis sarung cincin lah oleh mak pengantin dan juga Syifa lah. Nama Syifa, saya pun doa Syifa dah lebih kurang sama. So nanti kita doa lagi sekali. Sebelum tu ada apa-apa nak cakap dari pihak lelaki lah? Alhamdulillah, maknanya kita telah mencapai persetujuan tu kan untuk majlis yang akan datang ni. Maknanya bagi pada pihak kami semua mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan balik semula kita punya rasa terima kasih tu dengan apa menerima kami, rombongan kami insya-Allah ni, dan harapnya maknanya semuanya jalan lancar insya-Allah Amin. Okey, saya sebelah pihak perempuan mengucapkan berbanyak terima kasih lah pada pihak lelaki datang jauh-jauh dan kami menerima sepenuhnya lah, dengan 100% menerimanya, dan insya-Allah kita harap majlis kita ni akan ada ke majlis akad nikah lah 5 bulan akan datang insya-Allah. So dalam masa ni mungkin saya bagi sikit minit kot tazkirah sikit. Dalam masa majlis pertunangan ni 5 bulan tadi, 5 bulan tu kalau ikut pihak lelaki tak boleh bawa lah, tak boleh bawa pihak perempuan pergi naik motor ke naik kereta pergi mana-mana sebab dia masih lagi ada pantang larang lah dalam masa pertunangan. Dah kahwin nanti nak bawa ke mana pun tak kisah lah kan. So kena jaga adat tata susila orang timur kita lah. Orang Kedah sama kot Maksudnya dia patut tak boleh bawa ke mana-mana lagi lah. Kalau nak bawa tu, kalau nak bawa cepat-cepat kahwin lah, macam tu lah maksud saya kan. So kita harap majlis ni pihak lelaki tadi Cik Aidil tadi dengan Syifa ni akan berkekalan hingga ke akhir hayat dan hingga anak cucu. InsyaAllah mereka berdua akan ke pintu syurga lah, kita doa macam tu insyaAllah Okey, untuk sebelum kita majlis Syarul Sisin tadi, kalau abang nak doa, abang boleh doa, kalau tak saya doa lah. Silakan. Saya doa Okey, ini adalah doa penutup kita majlis untuk majlis pertunangan antara Syifa dan juga Aidil tadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'an ajila la yughadiru saqama wa la alaman illa shifaa. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Muhammad Rizwan bin Abdullah Sri Banu binti Abdul Malik dan juga Ida Surita binti Hussein Adi Sufyan Cham bin Abdullah serta Encik Muhammad Razali bin Yaakob birahmatika ya arhamar rahimin. Okey, ke majlis seterusnya kita acara majlis sarung cincin sarung cincin mak pengantin lelaki dengan Syifa lah. Boleh keluar dah Syifa. Nama tu Syifa. Saya doa Syifa tadi. Elok lah. Nama dia tu Syifa. Anak ni. Ni Syifa lah. Kena duduk sana lah. Cucu ayah Cucu ayah. Cucu okay. Mana yang dah boleh ambil, mana nak ambil gambar ke apa semua dah boleh ambil lah, video ke nak ambil. Ni acara kemuncak lah majlis pertunangan pada hari ini. Mak jemput mak kita jemput mak. Okay, mak. Okey. Mana cincinnya? Ni sini. Ambil cincin tu. Ambil cincin. Boleh ambil video kan, ambil gambar apa boleh semua. Okey. Ada gambar banyak. Okey. Nama sikit. Kena mereka. Tengok kamera dua-dua. Okey. Lepas tu sarung dua-dua lah. Lepas tu cium tangan lah lepas tu. Okey. Okey, gambar cium tangan mak lah. Okey, bakal mak mentua tu insya-Allah. Lama sama sikit. Setengah jam sebab nak ambil video ni. Okey. Okey. Boleh ambil gambar video? Nak ambil? Okey, macam tu. Atau cium mak kat cium mak kat tu. Okey, Syifa cium mak pula, ambil gambar cium mak. Ciumlah pipi mak. Belakang pipi tak kisahlah janji cium. Tak
tak pipi je, Pak. 50 tak 50 je. Ha, macam tu. Okey dah. Ha, dah. Dua-dua Ha. dengan sini, Pak. Ha, tengok sini ha. Jaga pipi pipi Ha. dua-dua dengan sana. Ha, okey. Okey. Okey, itulah berakhirnya majlis sarung cincin. Ya. Maka berakhirlah majlis pertunangan kita pada hari inilah Cik Razali Ya. Yaakob. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey.